Assalamualaikum. Kami dari kumpulan 3 ingin membentangkan tajuk kepentingan pemeliharaan dan pemeliharaan. Yang pertama, mengelakkan keputusan. Hasil pemeliharaan dan pemeliharaan, faktor ancaman pada haiwan dan tumbuhan ini dapat dikurangkan dan populasi haiwan dan tumbuhan ini berjaya ditingkatkan. Contoh, badak sumbu yang diancam pupus kini berjaya dielakkan. Kedua, memastikan haiwan dan tumbuhan tidak dieksploitasi secara melampau. Dengan amalan kita semula, barangan dapat mengelakkan sumber-sumber jadi seperti haiwan dan tumbuhan daripada dieksploitasi. Contohnya, dengan amalan kita semula, barangan dapat manusia dapat mengurangkan menebang pokok-pokok di hutan. Ketiga, dapat mengekalkan persekitaran yang bersih dan sihat. Aktiviti pembalakan terpilih serta aktiviti penanaman semula dapat mengekalkan keseimbangan gas oksigen dan gas karbon dioksida. Contoh, aktiviti pembalakan haram dapat dikawal dan gas oksigen serta gas karbon dioksida. Mengelakkan kehilangan habitat. Penetapan beberapa kawasan sebagai hutan simpan dapat mengelakkan haiwan dan tumbuhan kehilangan habitat. Contoh, tiada lagi gangguan untuk haiwan yang tinggal di hutan simpan. Kami ada beberapa soalan yang ingin ditanya. Okey. Yang lain berikan tu puan. Pada pernyataan pertama tadi, apakah haiwan yang diancam pupus? Tidak. Okey. Sini Wah, dapat hadiah. Okey, Tania. Okey, next. Ada lagi? Apakah kawasan yang menjadi habitat kedua bagi haiwan dan tumbuhan? Ara. Hutan simpan. Okey, Tania. Okey, tepuk tangan. Suara. Haiwan dan tumbuhan tidak akan dieksploitasi jika kita Tak ada bayar aku. Okey. Oh, semua dia dapat ni. Apakah aktiviti Bagus. yang dapat mengekalkan gas oksigen dan gas karbon dioksida daripada tercemar? Apakah aktiviti yang dapat mengekalkan gas oksigen dan gas karbon dioksida daripada tercemar? Cikgu jawab boleh? Cikgu kalau nak jawab boleh? Penanaman pokok? Penanaman pokok. Yeay! Terima kasih. Sekian. Okey, Tania.